5 sejarah snack legend Malaysia. Kita semua ada satu benda yang sama waktu kecil. Duit shilling dalam poket, rehat sekolah 20 minit dan mata terus scan rak jajan dekat koperasi. Tak fikir panjang pun nampak warna terang, ada gambar pelik sikit terus capai. Meruku 3%, mi rangup dalam plastik biru, asam muka apek misteri, biskut yang confirm ada kat meja rumah, makan sambil cicah kopi. Tapi pernah tak kau terfikir, siapa sebenarnya yang cipta semua benda ni? Kenapa meruku yang famous rupanya bukan diasaskan oleh orang India pun? Macam mana mi segera yang hampir bankrupt boleh tiba-tiba jadi snack legend satu Malaysia? Betul ke asam tu pernah jadi mangsa fitnah paling tak masuk akal dalam sejarah sekolah? Dan kenapa ada biskut tempatan guna nama macam jenama luar negara? Kita membesar dengan benda ni. Kita kunyah, kita ramas, kita cicah kopi. Tapi kita tak pernah ambil tahu cerita di belakangnya. Hari ni kita akan bongkar. Ini bukan sekadar cerita jajan. Ini cerita survival business, campur budaya, eksperimen dapur, salah faham satu generasi dan keputusan kecil yang ubah nasib syarikat sampai jadi legenda. Jadi apa kata kita selongkarkan satu persatu sebab kadang-kadang sejarah paling padu bukan daripada buku teks sekolah tapi dalam plastik jajan harga 30 sen masa kita kecil tu. Nombor 1, Popo Meruku ikan. Meruku India yang sebenarnya bukan India. Kalau sebut meruku, automatik otak kita bayang Deepavali, rumah jiran India, balang besar atas meja. Lagi kuat kita percaya bila tengok bungkusan meruku ikan Popo yang ada tulisan Tamil. Memang nampak legit macam produk turun-temurun keluarga India. Tapi plot twist dia lain sikit. Pengasas jenama ni sebenarnya seorang Cina, mendiang Fong Chek Lung. Dia mula bisnes sekitar 1995 dengan nama syarikat Tianqiong. Zaman tu bukan ada lori besar pun. Dia jual barang import rumah ke rumah naik basikal je. Slow-slow kumpul modal, masuk era 70-an, dia mula proses ikan bilis pula. Dari situlah datang idea campur budaya. Ambil konsep meruku tradisional tapi olah ikut cita rasa dan teknik sendiri. Yang buat orang terpegun bila tahu cerita ni, nama Popo tu sebenarnya maksudnya anak atau baby dalam Mandarin. Sebab tu logo dia gambar bayi. Bukan suka-suka letak muka budak comel tu, tapi itu simbol dia kerja keras untuk keluarga. Nama pendek pun sengaja pilih supaya semua kaum senang sebut. Kalau kau perasan, dekat packaging dia bukan Tamil je ada. Ada Rumi, ada Jawi, ada Cina, ada Inggeris. Dari awal lagi, memang dia target pasaran Malaysia, bukan satu kaum je. Meruku tu cuma bentuk, identiti dia sebenarnya Malaysian Fusion sejak dulu lagi. Jajan yang orang ingat milik satu kaum rupanya lahir daripada pertembungan budaya. Itu Malaysia sebenar. Nombor 2, Mami. Hampir bankrupt sebelum jadi legenda. Ramai orang ingat Mami memang dari awal lagi nak buat snack rangup yang kita ramas dalam plastik tu. Padahal asalnya bukan. Pengasasnya, Pang Chin Hin, dulu terlibat dalam bisnes lain sebelum cuba nasib buat mi segera sekitar 1970-an melalui Lucky Noodles. Masalahnya dia masuk gelanggang masa Maggi dan Cintan dah kuat. Kedai runcit pula takut nak ambil stok baru. Risiko nanti tak jalan pula. Anak dia, Tichu, sampai kena marah sebab pusing satu Malaysia tapi sale sendu. Tapi benda besar selalu lahir dari pemerhatian yang kecil. Masa turun padang tu, dia nampak pekerja ladang pesawah penoreh getah makan mi segera mentah. Tak rebus pun, pecahkan, tabur perencah, makan terus. Situ dia nampak peluang. Kalau orang memang suka makan macam ni, kenapa tak jadikan ia produk rasmi? Dari situlah lahir idea mi kering berperisa. Bukan lagi mi gagal, tapi jadi kategori baru, snack mi rangup. Strategi tu selamatkan syarikat. Lepas tu barulah Mami Monster muncul dan jadi fenomena. Ironinya selepas bertahun fokus pada snack, mereka kembali semula jual mi segera. Kitaran lengkap, kawan yang dulu yakinkan Pang Chin Hin tentang masa depan mi segera tu sebenarnya betul. Cuma timing lambat sikit. Nombor 3, Mofako. Fitnah paling popular zaman sekolah. Kalau kau tak pernah dengar cerita, asam ni dibuat daripada tai hidung apek ni. Maknanya kau bukan budak zaman dulu, mungkin kau budak Gen Z atau Gen Alpha. Wajah lelaki pada label tu memang selalu jadi mangsa bahan lawak. Ramai ingat nama dia Mofako. Hakikatnya, nama sebenar pengasas ialah Cheong Chi Ming. Syarikat ni bermula di Menglebu, Perak sekitar 1945. Bukan dari China, bukan dari Hong Kong. Nama Mofako sebenarnya datang daripada sebutan Cantonese untuk buah tin. Maksud literalnya lebih kurang buah tidak berbunga. Bunyi pelik tapi ada logiknya dalam botani.
Pokok tin memang unik. Bunganya tersembunyi di dalam struktur buah. Secara teknikal, yang kita makan tu sebahagian daripada sistem bunga yang tak berkembang macam bunga biasa. Sebab tu, orang lama panggil tak berbunga. Ramai pula salah faham kaitkan dengan labu parang. Tapi labu parang ada bunga, cuma mekar waktu malam dan cepat layu. Jadi, memang lain spesies. Kesimpulannya, asam tu bukan hasil korek hidung sesiapa, tapi cerita tu dah jadi urban legend dan mungkin tanpa sengaja jadi marketing percuma paling berkesan. Nombor 4, Hapseng, biskut kopi yang lahir dari budaya jiran. Kalau pergi rumah orang tua, confirm ada sekurang-kurangnya satu tin atau plastik biskut ni. Cicah kopi bunyi krak kruk. Memang enak. Pengasasnya, 4 beradik keluarga Ke yang sekitar 1950-an kumpul lebih kurang RM1,500 untuk mula bisnes jual biskut dan manisan dari bandar ke bandar guna van. Tahun 1957, mereka mula hasilkan biskut sendiri. Produk awal mereka dikenali sebagai Cap Pimpong. Kenapa Pimpong? Waktu tu China dominan dalam sukan pimpong dunia. Jadi nama tu ada elemen semangat kemenangan dalam global influence. Tapi yang ramai tak tahu, inspirasi, tekstur dan konsep biskut kering tu datang daripada pengalaman mereka merasa kuih raya jiran Melayu di parit linau kecil Johor. Mereka hidup dalam komuniti majoriti Melayu, jadi naturally adaptasi rasa tempatan berlaku. Sebelum komersialkan produk, mereka pastikan ianya halal. Itu antara sebab kenapa jenama ni mudah diterima semua kaum sejak awal. Benda ni nampak simple, tapi dia simbol integrasi budaya. Cina buat bisnes, Melayu jadi inspirasi rasa, seluruh Malaysia jadi pelanggan setia. Nombor 5, Julis. Nama barat, tapi hati Malaysia. Sekali pandang, nama Julis memang bunyi macam jenama luar negara. Itu memang strategi dia. Pengasasnya, Su Chin Hock dari awal lagi dah fikir nak tembus pasaran ekspor sekitar era 1980-an. Waktu tu kebanyakan jenama tempatan guna nama Cina yang panjang. Dia nak sesuatu yang ringkas, mudah sebut di luar negara dan ada elemen antarabangsa. Julis bukan nama girlfriend lama, bukan kisah cinta tragik, cuma nama yang sedap bunyi dan global friendly je. Logo wanita berambut perang tu pula dicipta untuk beri identiti visual yang kuat. Branding dia sentiasa berubah ikut zaman, tapi asasnya sama, nampak premium, nampak export ready. Hari ini produk Julis dah masuk lebih 80 negara. Dari kilang di Alor Gajah, Melaka, pergi ke rak pasaraya Timur Tengah, Eropah sampai Asia Timur. Kalau kita tengok balik, 5 jajan ni semuanya ada satu persamaan. Kita membesar dengan mereka tanpa pernah tahu cerita sebaliknya. Ada yang kita salah anggap asal usul, ada yang hampir mati sebelum jadi legenda, ada yang kena fitnah satu Malaysia, ada yang lahir dari inspirasi jiran sebelah rumah, ada yang namanya sengaja dimaksalihkan demi masa depan. Inilah uniknya sejarah snack Malaysia. Dalam plastik kecil harga 30 sen dulu tu rupanya tersimpan cerita migrasi, eksperimen dapur, survival business dan pencampuran budaya. Jadi, antara kelima-lima snack ni, mana satu kegemaran anda? Cuba komen. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.